Kenapa kampung dia Landak namanya? Okey. Saya sebenarnya dilahirkan di sebuah kampung Kampung Landak. Kampung Landak. Ayah saya dengan mak saya pindah ke Kampung Landak, balik ke Kelantan. Setelah lama dia orang, mak saya dibesarkan di Thailand. Ayah saya masa umur 7 tahun pindah ke Thailand. Jadi dia orang membesar sana, dia kahwin sana. Dua abang saya di Thailand. Rakyat sana? Dah kat sini lah. Maknanya lahir di Thailand. Okey. Abang kedua lahir di Kelantan, bawa patah balik ke Thailand. Nak lahirkan saya ketiga saja lahir dan menetap terus di Kelantan. Di Kampung Landak ni. Di Kampung Landak ni. Jadi saya pun dilahir dan dibesar di sebuah kampung Landak yang kampung tu dia dekat dengan Pekan Cepa. Tapi satu kampung yang paling mundur sekali. Kenapa kampung dia Landak namanya? Landak tu ada satu, ini menarik, ada satu dalam satu kampung Landak, ada satu tempat tepi sungai, di situ dipanggil Landak. Maknanya nak pergi mandi dekat Landak. Tempat tu dipanggil, kawasan tu dipanggil Landak. Jadi Landak itu besar. Oh, bukanlah ada Landak. Asalnya memang dulu dikatakan banyak landak kawasan tu. Okey. Kampung saya ni adalah kampung pemindahan banjir. Kampung seberang, kampung Cekok tu banjir tanah tinggi sikit, jadi jadi tak ramailah kampung saya masa saya mula-mula lahirkan dulu. Okey, sebab pindahan banjir. Dilahirkan sebuah kampung yang macam tu kan, dan ayah saya daripada Thailand datang tak ada harta. Jadi saya antara dalam kampung tu yang tanah hanya tapak rumah je. Jadi tak ada apa. Jadi banyak masa saya tidak macam budak-budak lain. Budak-budak lain ikut ayah dia pergi ke bendang, pergi ke kebun. Jadi saya banyak masa di rumah. Ayah saya tukar gunting rambut.